Soalan 15, permudahkan. M kuasa 2 N kurangan kuasa 4 bahagi dengan M kuasa 2 N. Kuasa 2 N 4 bahagi M kuasa 2 N. Jika ada kuasa di luar, so kita darabkan setiap ni di dalam ni. So M darab dengan 4 N kuasa 1 darab dengan 4 per M kuasa 2 N. So M 2 darab 4 8 N 1 darab 4 iaitu 4 M kuasa 2 N. Apabila bahagi, hubungan bahagi asas yang sama, jadi indeks kena tolak. So M 8 tolak dengan 2 N 4 tolak dengan 1. So jawapan dia 8 tolak 2 6 N 4 tolak 1, jawapan dia 3. So jawapan dia A.